Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrin daripada Rawatan Alternatif Mizan Al-Haraz ataupun singkatannya Ramah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, di sini saya nak kongsikan cara mandian cara mandian apabila seorang itu kemungkinan yang terkena penutup jodoh, penutup rezeki ataupun aura-aura negatif yang banyak dekat tubuh badan dia, mengeluarkan bisa-bisa, sihir santau, ataupun yang kita panggil gangguan jin, ataupun yang terkena pandangan ain. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Saya akan tunjukkan cara-cara dan bahan-bahan yang kita akan gunakan, insya-Allah. Moga-moga video ini bermanfaat, bermanfaat dengan izin Allah, insya-Allah. Okey, baik, di antara bahan-bahan yang kita gunakan, okey, pastikan pastikan tengok betul-betul. Okey, biasanya kita akan gunakan air ruqyah lah. Ini air ruqyah daripada Rawatan Alternatif Mizan Al-Haraz, insya-Allah. Dan kita gunakan kasturi syifa, ya, insya-Allah. Kasturi syifa ni, ya, kasturi syifa yang dah telah diruqyahkan, insya-Allah, wangian sudah. Lepas tu kita gunakan garam kasar. Okey, kita gunakan daun bidara. Okey, pastikan bila saya sebut daun bidara ni, pasti kita kena guna daun bidara yang berduri, ya, yang berduri tajam ni. Jangan salah ambil. Kita bukannya nak guna daun bidara apple tu. Kita guna daun bidara ni. Daun bidara ni, insya-Allah. Lepas tu 7 biji limau nipis. So macam mana kita nak gunakan? Okey, biasanya kita ambil baldi macam ni. Okey, kita ambil baldi, kita masukkan air dalam baldi ni lebih kurang separuh baldi macam tu. Kemudian kita tambahkan sebotol air ruqyah ni. Air ruqyah ni sebotol kita masukkan semua ataupun separuh botol kita masukkan. Okey, kemudian kita ambil 7 helai. Kita petik 7 helai daun bidara ni. Kita lumat-lumatkan, kita hancur-hancurkanlah, atau kita nak tumbuk pun boleh. Okey, lepas tu kita masukkan limau nipis ni, kita potong belah dua. 7 biji ni kita belah dua. Okey. Lepas tu kita masuk 3 genggam garam kasar. 3 genggam garam kasar ni. Dan kita masukkan 7 titis atau lebih kasturi syifa ni. Kita masukkan 7 titis atau lebih. Okey, apabila kita dah masukkan ke dalam baldi, macam ni kita dah masukkan dalam baldi ni. So, apa yang kita perlu baca? Yang pertama, kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah sekali. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita baca 3 kul. Dan kita baca Ayatul Kursi. Dan kita baca salawat, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kita baca salawat tafrijiyah sekali dan salawat syifa sekali. Yang mudah saja. So bila kita masuk, kita dah hasil, dah potong semuanya, kita masuk dalam air ni, bolehlah kita bersalawat. Kalau seeloknya kita sambil bersalawat tu sambil kita baca salawat tafrijiyah. Kita pusing ke kiri macam ni sambil kita baca Allahumma sholli sholatan sehingga habis. Dan tiap-tiap bacaan selepas dibacakan kena hembus di dalam air tersebut, insya-Allah, ya. Boleh. Seandainya ada di antara kita mungkin tidak hafal ayat-ayat tersebut atau selawat tersebut, kita buat yang basic saja. Yang basic di antaranya kita kena baca Al-Fatihah, 3 kul, Ayatul Kursi, yang mudah. Cukup dah memadailah. Tak perlu baca yang lain-lain. Kalau anda kata panjang sangat nak baca, so itu pun dah memadai, insya-Allah, ya. Sebab di dalam air ni, di dalam kasturi syifa ni, semua kita dah syifakan, kita dah bacakan. Okey, kaedah dia macam ni. Okey, kaedah dia kita masukkan air ruqyah ni. 1 botol ataupun separuh botol kita masukkan ke dalam baldi. Okey. Lepas tu kita masukkan 7 titis, ya. 7 titis kasturi syifa tu, nak lebih pun boleh lah. Nak wangi letak lebih lah. So kita buka penutup dia, insya-Allah, kita tolak macam ni. So kemudian kita titiskan dalam air tu. Okey, kita titiskan dalam air tu. Anggaran 7 titis, jangan tuang semua nanti habis. Okey. Lepas tu kita masukkan limau ni sebanyak perah, masuk dan perah. Okey, masuk 7 biji dan perah masuk ke dalam ni. Kita masuk semua, kita masuklah semua. Lepas tu kita masuk garam kasar.
Okey, segenggam macam ni, sebanyak 3 genggam. Kita masuk sebanyak 3 genggam, kita masuk. Okey. Lepas tu yang terakhirnya kita masukkan. Okey, kita masukkan, kita hancurkan ataupun kita boleh potong, kita ramas-ramaskan apa nama dia, daun bidara ni. Okey, kita dah hancur, kita ramas-ramaskan, kita masukkan ke dalam ni lah. So kita masuk dan kita kacau. So air ni boleh tambah lah. Ini saya letak sikit je sebab saya nak tunjuk. Okey. So selepas tu dah kita baca ayat-ayat tadi, dan kita hembus dan kita niat. Kita niat masa kita nak mandi tu kita bacalah Bismillah 5. Kita baca Bismillah 5, niat semoga segala-gala bisa-bisa di tubuh badan kita, bisa-bisa sihir, bisa-bisa santau, bisa-bisa jin, seandainya ada pandangan ain, ya Allah, minta disembuhkan daripada segala penyakit. Lepas tu barulah kita buat mandian, insya-Allah. So dia punya limau ni semua, saki-baki limau ni semua boleh letak dalam tong sampah, boleh nak buang dekat air yang mengalir, boleh nak tanam dekat tanah pun boleh. InsyaAllah semoga bermanfaat dengan izin Allah. InsyaAllah, terima kasih.